Nama saya Nur Syafiqah Eliana binti Hassan, nama metrik 088681. Pengenalan mengenai tema polarisasi politik adalah polarisasi politik berlebihan boleh mengancam hubungan harmoni pelbagai kaum di negara ini sekiranya ia tidak dibendung dengan segera. Oleh itu, isu yang dipilih adalah kaum yang pelbagai di Malaysia. Polarisasi politik ini juga merujuk kepada keadaan di mana hubungan antara kaum menjadi semakin renggang dan terasing antara satu sama lain. Ini adalah situasi di mana sikap perkauman meningkat yang menjejaskan perpaduan dalam masyarakat pelbagai bangsa. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya polarisasi politik dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan mengkaji masalah perkauman dalam polarisasi politik di Malaysia. Metodologi kajian ini berbentuk soal selidik dan mempunyai seramai 30 responden yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syahmi bin Muhammad Nizam. Nombor kad metrik saya 088539 akan menerangkan beberapa objektif polarisasi politik. Nombor 1, mengenal pasti faktor-faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya polarisasi politik dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang kedua, mengkaji masalah perkauman dalam polarisasi politik di Malaysia. Itu sahaja objektif kami. Sekian, terima kasih. Nama Nur Aisyah binti Rosli. Nombor metrik 088884. Komuniti yang dipilih adalah daripada golongan yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India. Terdapat seramai 26 orang responden dari kaum Melayu bersamaan dengan 72.2%. Manakala seramai 7 orang responden dari kaum Cina dengan kadar peratusannya 19.4%. Bagi kaum India pula, jumlah respondennya adalah seramai 3 orang dengan peratusannya adalah 8.3%. Assalamualaikum, saya Raja Amir Ashraf bin Raja Muhammad Asmuddin bernombor metrik 088590. Saya akan menerangkan tentang hasil dapatan kajian yang kami dapat dalam objektif 1 iaitu mengenal pasti faktor-faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya polarisasi politik dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ialah seramai 17 orang responden menjawab sangat setuju pada soalan 2 iaitu adakah anda setuju atau tidak bahawa tindakan parti politik memainkan isu kaum boleh menyebabkan berlakunya polarisasi politik antara kaum. Manakala seramai 7 orang menjawab sangat tidak setuju bagi soalan nombor 13 iaitu soalan adakah kepentingan politik kaum lebih penting berbanding perpaduan nasional. Nama saya Nurul Aisyah Madiha binti Rahim. Nombor kad pelajar saya 088776. Dapatan kajian untuk objektif kedua pula menunjukkan bahawa bilangan responden bagi soalan polarisasi politik menyebabkan hubungan antara kaum di Malaysia semakin merenggang adalah sangat tidak setuju paling ramai. Manakala, untuk soalan seterusnya, kempen berasaskan kerjasama pelbagai kaum dapat mengurangkan polarisasi politik di Malaysia menunjukkan bilangan responden yang sangat setuju paling ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Luqman bin Muhammad Rosli, bernombor metrik 088500 akan membentangkan mengenai metodologi berkaitan dengan kajian kami iaitu polarisasi politik. Metodologi kajian kami meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang dapat mencapai objektif dan matlamat kajian kami. Metodologi kajian ini dijalankan dengan mengedar borang soal selidik melalui Google Form kepada 30 orang responden dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Mengenai komuniti pula, komuniti yang dipilih adalah daripada golongan yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India. Terdapat seramai 26 orang responden dari kaum Melayu bersamaan dengan 72.2%, manakala seramai 7 orang responden dari kaum Cina dengan kadar peratusannya 19.4%.
Bagi kaum India pula, jumlah respondennya adalah seramai 3 orang sahaja dengan peratusannya adalah 8.3%. Dengan ini, kami dapat membuat penilaian berapakah jumlah responden daripada pelbagai kaum untuk kajian kami. Saya Nama Syarah binti Mustaqim, nombor matrik 088626. Refleksi tentang polarisasi politik ialah sebagai seorang pelajar saya sedar bahawa kurangnya pengetahuan politik boleh menyebabkan saya mudah terpengaruh dengan maklumat yang berat sebelah dan tidak sahih. Keadaan ini berlaku kerana tanpa asas kefahaman yang kukuh, saya cenderung menerima sesuatu maklumat tanpa menilai kesahihannya terlebih dahulu. Terutamanya apabila ia disampaikan secara meyakinkan, dipetik dari The Star 2022. Selain itu, saya juga menyadari bahawa media sosial sangat mempengaruhi cara saya berfikir tentang isu politik. Paparan maklumat yang berulang-ulang, sifat sensasi dan berpihak boleh membentuk persepsi saya tanpa saya sedar. Hakikatnya, tidak semua maklumat yang tular di media sosial adalah tepat, seimbang atau berlandaskan fakta, sekaligus menuntut saya untuk lebih berwaspada sebagai pengguna. Dipetik dari Muhammad Sufian Hassan et al. 2023. Nama saya Siti Nusahira binti Arman, nombor kad matrik 088753. Antara solusi yang boleh dilakukan ialah saya perlu meningkatkan literasi politik dengan memahami asas sistem politik dan hak sebagai warga negara supaya dapat menilai isu semasa dengan lebih matang dan kritis. Selain itu, saya akan mengurangkan kebergantungan kepada media sosial dan lebih kerap merujuk sumber rasmi serta bahan bacaan akademik bagi mengelakkan pengaruh maklumat berat sebelah. Nama saya Wanu Ayuni binti Wan Yusof, nombor matrik 088799. Kesimpulan bagi tema polarisasi politik yang pertama adalah semangat perpaduan kaum. Keharmonian negara penting tanpa mengira perbezaan kaum dan politik. Yang kedua, cinta akan negara. Kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia diutamakan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, menghargai identiti nasional. Berbangga dengan identiti Malaysia yang unik dan menerima pelbagai kaum dan etnik. Sekian, terima kasih.